kuih pun. Good. Dua layer. Satu putih bawah. Atas dia warna coklat-coklat sikit. Kuih semalam? Tidak, saya ingat tadi nama dia. Astagfirullahalazim. Yang beli kuih pun. Ya? Betul! Salam, betul. Okey, Un. Okey. Allah. Dia pulut. Atas dia ada inti. Weh, kuih Kelantan tu weh. Alah, pulut bakar. Salah. Okey. Pulut inti. Okey. Kuih ni berwarna hijau. Okey. Ada dua komponen. Yang 12. Oh, aku dah nak ke sorry. Kuih tu, kuih pula. Yang satu komponen tu dia akan celup dalam satu sejenis sos. Okey. Tak ingat nama dia. Oh, tapi tahu lah. Dia kerja. Betul je dia kata. Bukan kau yang teka. Itulah. Putri Mandi. Putri Mandi. Okey. Balut dengan kelapa. Balut dengan kelapa. Warna manis. Warna hijau dengan apa? Alah, kuih tu balut dengan daun pisang. Betul. Apa benda? Sebelum tu. Lopes. Oh, yes. Dah ke? Dia sedap. Kuih dia macam liat-liat sikit. Ada inti dalam dia. Oh, siapa ni? Kuih dia macam liat. Siapa? Betul ada inti. Okey. Sedap. Tak tahu. Kuih apa dia? Inti. Inti kacang merah. Warna merah Un. Dia kuih Cino. Rasa macam saya pernah makan. Dia macam mochi-mochi Macam tu lah. Saya tahu macam dia mochi ada inti merah kat dalam. Lepas tu kuih tu orang panggil apa? Dia dikukus kan? Ya, betul. Kuih dia dikukus. Weh, kuih apa ni? Dalam cekerang. Saya dah tahu dia tapi saya tak ingat kuih dia nama apa. Kuih ni dia warna merah. Dia warna merah. Dia ada banyak-banyak. Dia ada Tapi dia warna-warna lain. Macam Hijau colour ada. kan? Dia macam-macam warna dan dia dikukus. Kuih Pulut. bagi huruf depan. Oh, depan. Boleh macam tu. Huruf depan dia A Un. Sebab tu saya bagi sebab saya tahu dia tak dapat. On jawapan. Oh, tu je. Tu shortcut saya je. Halah. Dah tahu. Ada ke? Tak payah. Kuih angkur. Angkur? Tak betul. Tak tahu. Orang tak tahu. Pun dia warna gelap. Ada lubang-lubang. Okay, sana sebut. 6-7. Okey, dan pemenangnya adalah tim Rasa. Tak susah Bye.